Hai semua, kali ni kita akan menyelami satu topik yang sangat penting. Kita nak cuba faham apa itu autism. Tapi, bukan sekadar dari definisi buku teks tau. Kita nak cuba lihat dari pengalaman sebenar. Macam mana dunia ni dirasai dari perspektif mereka. Dari dalam, keluar. Cuba kita bayangkan sekejap. Anda baru dapat tahu anak anda autistik. Rasa keliru, cemas, bukan sebab diagnosis tu sendiri. Tapi sebab rasa macam, okey, sekarang nak buat apa? Rasa buntu, tak tahu apa-apa. Inilah sebenarnya isu yang kita nak rungkai. Macam mana nak ubah rasa keliru tu kepada satu pemahaman yang betul-betul mendalam. Okey, jadi kita nak melangkaui diagnosis. Persoalannya, apa sebenarnya makna menjadi seorang yang autistik? Langkah pertama semestinya adalah untuk faham apa itu autisme. Dan spoiler alert, ia bukan satu penyakit, tapi sebahagian besar daripada identiti seseorang. Jadi, perkara pertama yang kita kena faham betul-betul ialah autisme ni bukan sesuatu yang rosak atau perlu dibaiki. Ia adalah satu ketidakupayaan perkembangan. Ini bermakna cara otak mereka berfungsi tu berbeza. Menurut rangkaian advokasi diri autistik, mereka dilahirkan autistik dan akan sentiasa autistik sepanjang hayat. Ia bukan fasa, ia adalah sebahagian daripada siapa diri mereka. Baiklah, sekarang kita dah faham definisi asasnya. Jom kita masuk ke bahagian paling penting dalam pendekatan dari dalam keluar ni. Kita nak faham macam mana dunia ni dirasai dari dalam. Apa sebenarnya pengalaman deria dan dalaman seorang individu autistik? Dengar petikan ni baik-baik. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Bunyi yang kuat tu bukan sebab dia takut. Dia kata ia menyakitkan. Ini dua benda yang sangat berbeza. Bagi kebanyakan kita, bunyi bising tu mungkin menjengkilkan. Tapi untuk ramai individu autistik, ia adalah kesakitan fizikal yang sebenar. Bukan pilihan, bukan ketakutan, tapi tindak balas fizikal. Dan ini satu lagi gambaran yang wow, sangat jelas. Dia gambarkan bunyi itu macam ada orang tengah gerudi otak dia. Atau tikam telinga dengan jarum. Cuba anda bayangkan rasa tu. Bunyi biasa macam siren ambulans atau pengisar buah boleh jadi satu penyiksaan fizikal. Inilah realiti yang mereka hadapi. Okey, yang ini sangat penting untuk kita bezakan tantrum dengan meltdown. Nampak macam sama tapi puncanya lain sama sekali. Tantrum tu selalunya sebab nakkan sesuatu, ada unsur pilihan. Tapi meltdown, itu adalah tindak balas neurologi yang tak dapat dikawal. Macam lita pintas dalam otak bila deria dah terlampau sarat. Jadi, nak hukum orang yang tengah meltdown tu ibarat macam hukum orang sebab dia bersin. Langsung tak masuk akal kan? Ia cuma akan buat keadaan jadi lagi teruk. Kita selalu dengar kan, kalau bercakap, pandang mata. Kita anggap ia tanda hormat. Tapi bagi ramai orang autistik, ia bukan soal tak sopan. Macam petikan ni jelaskan, kontak mata tu sendiri boleh jadi menyakitkan secara fizikal. Bayangkan macam anda dipaksa untuk tenung lampu yang sangat terang. Begitulah rasanya. Seterusnya, kita akan lihat cabaran dan keadaan yang wujud bersama. Sebabnya, ia jarang sekali hanya tentang autisme. Ada banyak lagi lapisan lain yang perlu kita faham. Jadi, persoalannya, apakah keadaan lain yang sering datang pakej sekali dengan autism ni? Jom kita tengok data. Nah, tengok ni. Keadaannya memang kompleks. ADHD adalah yang paling biasa, hampir 1/3. Tapi, tengok juga gangguan kerisahan, isu penghadaman, kemurungan, malah sawan. Apa yang ini semua bagi tahu kita? Kita tak boleh tengok autism secara tunggal. Bila kita nak sokong seorang kanak-kanak autistik, kita kena tengok semua aspek. Kesihatan mental dia, fizikal dia dan juga perkembangannya serentak. Dan ini contoh yang sangat real dari kehidupan seharian. Seorang ibu bapa cerita, dia cakap ke anak dia, dah masa tidur, jangan keluar katil. Anak dia faham arahan tu secara sangat literal. Jangan keluar untuk sebarang sebab. Jadi, bila dia nak ke tandas, dia tak keluar. Hasilnya, macam yang tertulis tu. Pengalaman pembelajaran kan? Ini menunjukkan betapa pemikiran literal, satu ciri autism, boleh membawa kepada situasi yang mencabar. Budak tu bukan nakal, dia cuma ikut arahan betul-betul. Okey, kita dah sentuh sikit pasal cabaran dalaman. Sekarang, kita beralih kepada cabaran luaran. Kadang-kadang, cabaran terbesar bukan datang dari autism itu sendiri, tapi dari jurang empati dan salah faham orang sekeliling. Saya pasti ramai ibu bapa di luar sana boleh faham sangat perasaan ni bila anak mereka meltdown dan ada orang cakap, alah semua budak pun macam tu. Niat mungkin baik tapi ayat ni sebenarnya menafikan cabaran sebenar yang mereka hadapi. Sebabnya, ia bukan benda yang sama. Kekerapan, tahap intensiti dan puncanya semua tu sangat berbeza.
Jom kita bedah sikit apa yang orang cakap lawan apa yang sebenarnya berlaku. Bila orang kata, semua budak buat macam tu, ibu bapa dengar, oh kau kata anak aku ni nakal je lah. Bila orang cakap, dia ni kontrol satu rumah, realitinya budak tu tengah meltdown sebab keperluan dia tak dipenuhi. Dan yang paling best, bila dituduh memanjakan, sebenarnya ibu bapa tu tengah guna kesabaran dan ketekunan yang luar biasa untuk membantu anak mereka. Ia bukan memanjakan, ia adalah survival. Jadi, kesimpulannya mudah je. Dapat diagnosis tu tak bermakna orang akan berhenti menghakimi. Ibu bapa ni sering dituduh memburukkan keadaan. Padahal, apa yang mereka buat tu adalah kaedah yang paling berkesan dan penuh kasih sayang untuk anak mereka. Penghakiman macam ni cuma menambah beban yang dah sedia berat. Okey, kita dah banyak cakap pasal masalah dan salah faham. Sekarang, jom kita fokus pada penyelesaian. Macam mana kita boleh membina sistem sokongan yang mantap? Apa langkah-langkah praktikal yang kita semua boleh ambil untuk jadi sekutu yang lebih baik? Ada 4 tonggak utama sokongan yang digariskan oleh rangkaian advokasi diri autistik. 1. Anggap kebolehan. Ini yang paling penting. Sentiasa percaya yang anak anda faham dan ada perasaan, walaupun cara dia tunjuk tu berbeza. 2. Bantu dia berkomunikasi. Tak kira guna tablet ke, gambar ke, bahasa isyarat ke, apa saja yang berkesan. 3. Patuhi rutin. Rutin memberi rasa selamat dalam dunia yang rasa huru-hara. Dan 4. Cari mentor autistik. Ini penting untuk tunjukkan pada anak anda yang mereka boleh ada masa depan yang cerah dan berjaya. Sekarang, macam mana nak pilih sumber yang baik? Ini penting. Tujuannya bukan untuk jadikan anak tu kurang autistik, tapi untuk bantu dia berjaya sebagai seorang individu autistik. Kalau boleh, cari organisasi yang diterajui oleh orang autistik sendiri. Satu red flag besar, kalau ada kumpulan yang cakap pasang penawar atau cure, lari jauh-jauh. Sebaliknya, cari kumpulan yang fokus pada memperkasa individu. Okey, untuk bahagian terakhir ni, jom kita undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Kita nak rangka semula perspektif kita. Macam mana kalau kita faham autism ni bukan sebagai masalah, tapi sebagai satu peluang untuk kita semua jadi lebih baik? Petikan dari seorang ibu bapa ni sangat mendalam. Dia cakap, kita hidup dalam peradaban, bukan hutan. Jadi, tugas kita bukan untuk keraskan anak-anak kita supaya boleh survive dalam hutan. Tapi tugas kita adalah untuk jadikan peradaban ni tempat yang lebih baik, lebih menerima untuk semua orang. Dan ini adalah hasilnya. Bila kita belajar untuk sesuaikan diri dengan keperluan anak autistik, ia bukan satu beban. Ia sebenarnya satu peluang untuk kita sendiri berkembang. Jadi lebih sabar, lebih penyayang. Macam yang dia cakap, ia mengajar kita untuk jadi manusia yang lebih baik. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Macam mana kalau kunci untuk kita bina sebuah dunia yang lebih sabar dan penyayang untuk semua orang sebenarnya bermula dengan kita memahami autism? Fikirkan sejenak. Pelajaran tentang kesabaran, penerimaan, komunikasi, bukankah itu yang dunia kita perlukan sekarang? Jadi, seruan untuk bertindak sangat jelas. Pertama, dengar dan belajar daripada suara orang autistik sendiri. Kedua, sokong organisasi yang diterajui oleh mereka. Dan yang paling penting, mari kita sama-sama bina sebuah dunia bukan saja toleransi perbezaan, tapi betul-betul menerima dan meraihkannya.